Pada dia orang. Selamat petang. Kerajaan negeri menutup pintu rundingan bersama semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN DAP yang sudah menyerahkan surat peletakan jawatan mereka daripada pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka semalam 14 Julai. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia sekaligus menyebabkan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya DAP menangguhkan hasrat berkenaan serta berunding mengenai perkara itu tidak dapat dipenuhi. Katanya pada sidang media pada hari terakhir persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Melaka ke-15 di Seri Negeri Air Keruh pada 15 Julai. Pada sidang media sama beliau berkata, kerajaan negeri mengambil pendekatan untuk tunggu dan lihat terhadap sebarang keputusan Pakatan Harapan susulan mesyuarat gabungan itu yang dijadualkan berlangsung esok bagi membincangkan hubungan kerjasama dengan Barisan Nasional. Kita terima semalam. Lepas habis PC dia semua hantar surat. Jadi itu sebab hari ini kalau kita lihat perubahan kursi itu, sebab kita menerima surat rasmi peletakan jawatan dan pengunduran dalam perayaan, diterima pada kadar segera. Itu sebab bila PM minta bonding, saya kata dah tak boleh bonding sebab dia orang dah serah semua surat. Itu kita tunggu dan lihat lah. Saya tak berani nak cakap sama ada besok ya ataupun tidak apa dia nak buat, tetapi dalam kesan yang dibuat oleh DAP mengumumkan tidak lagi mau bekerjasama dengan kerajaan ini, kita dah terima. Macam mana pula dia nak bondo?